Tan Sri Yang Ketua penjelasan. Nampaknya Yang Berhormat ada perbezaan di antara itu perkataan terlewat dan terbengkalai, dan pihak kementerian tu memang keliru sedikit dengan apa yang tertunda, terlewat dan terbengkalai. Ini masalah kita. Saya berharaplah Yang Berhormat dapat mengkaji semula apakah perkataan yang hendak kita gunakan. Ya. Dan sambil mengatakan tidak ada yang terbengkalai di kawasan saya. Tu ada projek litar antarabangsa untuk kereta kenderaan remote control. Antarabangsa bukan main. Tapi pembinaan tu tidak bertaraf antarabangsa. Kalau terlewat, bukan terlewat, itu kita tak dapat jawapan. Kita tanya apakah masalah dengan litar yang untuk kereta kecil kita. Bukan Formula One pun. Ya. Soalan banyak. Apakah terjadi dengan projek ini sekarang? Berapa bulan lagi yang diperlukan dan kosnya? Jumlah perbelanjaan itu penting. Itu penting. Dan saya pun hairan juga kalau kita itu berpuluh bilion ringgit yang diperuntukkan untuk projek-projek di wilayah persekutuan, hanya 2 bulan saja kita wujudkan 2 jawatankuasa. Dan mengapa kita hendak 2 jawatankuasa untuk projek-projek terbengkalai? 1 tak cukup, nak 2. Jadi ini saya pun kurang faham, mungkin ada sebab musabab yang tertentu. Okey, sila Menteri. Tuan Yang di-Pertua, apabila kita kata projek-projek terbengkalai, artinya projek tak ada pergerakan untuk beberapa tahun. Itu terus projek-projek terbengkalai. Projek-projek terlewat maksudnya apabila kita telah menawarkan projek dan tiba-tiba ada kenaikan harga besi, bahan-bahan mentah, dan kontraktor sendiri memohon, merayu kepada kementerian untuk menambahkan jumlah kontrak. Dan ini berarti projek terlewat dalam masa perbincangan. Dan kita perlukan 2 jawatankuasa, satu untuk mengendalikan projek-projek terbengkalai yang diuruskan oleh pihak swasta. Yang kedua, untuk mengendalikan projek-projek yang diberi oleh kerajaan kepada kontraktor-kontraktor tempatan dan telah menghadapi masalah kerana kenaikan harga besi, barang-barang mentah dan harga kontrak naik dan harga harga kenaikan minyak dan sepertinya. Okey, terima kasih Yang di-Pertua.